pernah solat sembahyang. Mana terbuka pintu hati dia, terbuka hidayah, dia mengucap kalimah syahadah, terus pergi ke medan Uhud, dia masuk Islam. Lalu Amr bin Sabit berperang, lalu beliau gugur sebagai seorang syuhada, mati syahid. Inilah dia kisah seorang sahabat Nabi SAW. Ia sangat menarik kisah dia. Itulah Amr bin Sabit radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada 70 orang yang gugur syahid di medan perang Uhud. Yang kalau kita pergi dekat Bukit Uhud, kita pergi Madinah, kita pergi ziarah, situ ada makam syuhada Uhud. Daripada 70 orang gugur syahid, Amr bin Sabit salah seorang. Dan dia tak pernah sembahyang, hanya mengucap kalimah syahadah. Tengok bagaimana Allah nak beri kebaikan. Seorang yang kita kata wa innamal a'ma bil khawatim, amalan kita dikira hujung umur kita. Ya, bukan soal permulaan tapi perakhiran tu. Maka kita pun hari ni tak pernah pandang, walaupun Ramadan baru ni kita khatam banyak kali, kita iktikaf, apa pun kebaikan kita buat, kita tak pernah terpesona dan terpedaya. Tapi kita bimbang bagaimana ending perakhiran umur dan usia kita. Jadi oleh kerana itulah disebutkan oleh para ulama, seorang sahabat yang tidak pernah sujud walaupun sekali, Amr bin Sabit. Tapi lihat bagaimana bila Allah Ta'ala memilih dia untuk mati syahid, maka dia akan mati syahid. Masya Allah, ni hebat. Ini ada sebut fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala boleh azab siapa pun yang dia kehendaki, termasuk kita. Kita ni dalam taat, kalau Tuhan nak azab kita boleh bermasa boleh. Dan Allah boleh hapus siapa yang dia kehendaki. Walaupun hari ni kita pandang orang tu hina, walaupun dia tak Islam sekalipun, walaupun siapa pun dia, kalau Allah nak ampun dia, sekejap je Allah Ta'ala boleh beri hidayah, dan Allah Ta'ala boleh ubah diri seseorang. Sebab tu tuan-tuan semua, kaedah yang disebutkan oleh para ulama, yang buat banyak amal kebaikan, siapa pun yang melakukan banyak ketaatan, jangan pernah terpesona, jangan terpedaya, jangan ada huruf dalam jiwa dan hati kita, jangan ada jiwa selesa selaksana iblis dan syaitan yang beribadat di alam malakut, yang beribadat bersama malaikat, ia duduk di tempat yang paling suci di langit, melihat syurga dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita tengok orang tu buat amalan sedikit, jangan pernah kita menghina dia. Ini di antara dua ni. Kita ni kalau berbanyak, jangan terpedaya, jangan buruk, jangan terpesona. Tapi bila kita pandang orang buat amalan sikit, jangan pernah ada penghinaan pada orang macam ni. Jangan pernah kita tengok, kalau orang kita suami isteri, kita tengok apalah suami saya ni macam ni, macam ni. Kita tak tahu apa akhirat dia. Atau kita tengok anak kita, keluarga kita, kenalan orang di luar sana, kita tidak menghukum seseorang. Itu